Hey, what's up guys? Yang mana duk masak puding tapi puding hilang, lepas tu masuk oven pula terbakar. Why not korang buat menu ni pula? Jadi senang je, campur-campur, masuk chiller dah boleh makan. So kita nak buat overnight chia pudding. First ambil 7 biji kurma, rendahkan dalam air, and korang pergi supermarket dapatkan full cream milk Dutch Lady. Yang ni perfect untuk buat sahur, sebab bila kita campur dengan kurma semua, minum sekali dia tahan lama. Tak lapar, so kenyang tu lama sikit, seharian lah. Okay, gunakan 2 cawan Dutch Lady full cream milk tadi, and tambahkan 7 biji kurma yang kita dah rendang. Lepas tu korang blend sampai sebati, and ini akan jadi kita punya base. So korang masukkan setengah cawan santan. Nak pakai santan kotak pun boleh, tak ada hal. Lepas tu masukkan setengah cawan chia seeds. Chia seed ni pergi supermarket cari elok. Aku risau dia ambil black pepper nanti. Nanti panas perut di pagi sahur. So korang rendam dalam chiller lebih kurang 1 malam lah. Bila korang nak tidur tu, sahur tu dah boleh makan dah. Actually sejam 2 pun dia dah kembang dah pun sebenarnya. Lepas tu letak dalam mangkuk and boleh serve. Yang ni the best part, kita letak kita punya topping. First kita letak pisang, letakkan peanut butter, lepas tu letakkan chocolate chip. Ni my favourite, sangat sedap rasa dia. And tambahkan hirisan kurma pun boleh. Letakkan ke kacang and tambahkan madu. Look at the colour, merelip, cantik dia punya warna tu. Ketiga kita letakkan buah, biskut sikit, lepas tu coklat hazelnut. Ni lebih ke arah dessert sikit lah, tapi still sedap. Okay, and then kita campurkan buah naga, blueberry, lepas tu letakkan maple syrup ke atas. Kalau tak jumpa, letak madu pun boleh. And last kali kita buat macam apple pie. Kita letakkan apple hijau, letak cinnamon sikit, lepas tu letak granola sikit, settle. Ni baru 5 flavor, banyak lagi boleh buat sebenarnya. Lepas tu campak-campak, dah boleh makan. Tak perlu masak, tak perlu kukus, tak perlu hangus, tak perlu minyak masak and everything. Tolonglah, yang ni janganlah fail. Ni dah paling senang dah aku bagi ni. Okay, so boleh buat untuk sahur dengan family nanti. Selamat mencuba. Balance rasa creamy susu, santan, and kan kita pakai kurma kat dalam, so manis dia just nice lah. So boleh buat try untuk sahur nanti and makan kenyang-kenyang. Okay, selamat mencuba.